Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan lagi resepi masakan rumahan yang simple tapi sedap sangat. Dan berikut merupakan bahan utama kita, iaitu ikan tongkol. Tadi saya dah perahkan limau dan sekarang saya cuci. Lalu saya tambahkan garam sesuai selera dan penyedap rasa atau MSG bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Dan juga serbuk kunyit. Kemudian kita gaul rata lah bagi sebati semua. Jika misalnya tak nak bumbu macam ni pun boleh je goreng kosong. Tapi kalau saya lebih suka digoreng dan letak garam, letak penyedap dan kunyit. Lebih sedap lah nanti. Nah, sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Di sini saya tambahkan asam keping. Ni bagi nak elak ikan kita tu melekat-lekat kualian. Tipsnya lah. Sekarang saya akan goreng hingga ia separa masak. Jangan terlalu garing sangat, nanti tak sedap sebab dia keras. Kita goreng suku-suku saja. Sambil tu jangan lupa dibolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Nah, biasanya kalau ikan tongkol anda suka masak apa? Jangan lupa kongsikan kepada saya dan penonton yang lain. Nah, jika misalnya dah separa masak atau separa garing, bolehlah kita angkat dan teruskan. Lalu kita ketepikan sementara dahulu. Kemudian teruskanlah aktiviti goreng-menggoreng sehingga ikan kita tu habis. Sama seperti tadi, jika dah separa garing, bolehlah angkat dan teruskan. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Untuk bahan-bahan yang lain, di sini saya menggunakan bawang merah. Nah, ni satu saya akan kisar, satu lagi saya akan iris-iris. Kemudian saya menggunakan bawang putih. Jadi kuantiti bawang putih tu banyakkan sedikit. Dan juga cili kering dan belacan. Supaya masakan kita bertambah sedap. Dan kesemua bahan-bahan tersebut saya akan masukkan dalam pengisar kerana saya nak kisar. Kalau misalnya tiada pengisar, boleh je guna penumbuk ataupun lesung batu. Jangan lupa tambahkan air bagi memudahkan kita mengisar. Setelah bahan semua dikisar, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tuangkan ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasalah, kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan pecah minyak. Jika misalnya dah pecah minyak, bolehlah tambahkan garam sesuai selera. Kemudian kita gaul-gaul rata. Lalu jangan lupa tambahkan gula. Macam ni saya tak guna gula putih, saya guna gula Melaka. Ni tak kisahlah nak guna gula apa pun, sesuai selera. Lalu saya juga tambahkan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Kemudian gaul-gaul rata dan tumis seketika. Jika dah tumis sebentar, dah pecah minyak cantik semua, bolehlah masukkan bawang. Sebenarnya bawang ni nak masuk akhir pun boleh. Macam saya lebih suka masuk pertengahan macam ni. Kemudian bolehlah turunkan kita punya ikan tongkol yang telah kita goreng tadi tu. Nah, ni dah tak perlu lama lah. Kalau turun ikan, gaul-gaul, lalu siap untuk dihidangkan. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup simple, bahan pun merupakan bahan biasa di dekat rumah. Bahan asas. Dan cara masakkannya pun juga mudah sangat kan? Ni sedap sangat, makan dengan nasi putih sedap, makan dengan nasi lemak pun sedap. Jadi saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Baru dah tahu kan betul-betul sedap ataupun sebaliknya. Inilah sekali saya nak tambahkan sikit dedaunan bagi cantik. Sebenarnya stok daun-daun dekat petai air saya ni dah habis ni, bolehlah buat ada-ada. Siap dapur menu kita pada hari ini, iaitu ikan tongkol masak sambal. Bagaimana? Kalau suka jangan lupa tekan like. Jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. Jumpa lagi next video guys. Bye bye.